Gitu, yang Cik Ayu tu kena masuk di A dulu, sebab dia tidak ada kaitan dengan B dengan C. Kalau dalam biasa ni kita kalau soalan gini kita panggil macam soalan struktur, dia berkait-kait. Jadi patutnya B tu ada kaitan lagi dengan Cik Ayu. Sebab Cik Ayu tu stimulus kepada soalan 12. Kalau ditulis dalam A, cerita Cik Ayu tu, dia tak nampak sangat. Mana baru betul lah tanya jenis faedah. Jadi kemudian tiba-tiba kepentingan beli tunai, dia ada kaitan dengan hak atas tu, Cik Ayu. Assalamualaikum. Jadi dia macam stimulus tu ada dia jadi pengganggu je. Dia tak ada dia tak berguna. Dia berguna untuk A. Ni aku 12. Kalau kata B tu suruh hitung berapa faedah dia dapat ke, baru nampak. Okey, baik. Mana kita kemahiran apa. Okeylah. Baik, insya-Allah. Cikgu ambil cikgu mampu ya. Jadi kalau tengok sini B dengan C tu masih baik. Terima kasih. Insya-Allah. Dia tak ada kaitan dengan stimulus tu. Sebab stimulus tu letak luar. Kalau letak dalam A, kita dah nampak tu. Sesuai dengan soalan A tu. Jadi maknanya bila kita balance soalan, memang penting stimulus tu kena nanti betul-betul boleh keluar. Stimulus tu. Dengan dia duduk situ, lepas tu semarkah kita guna. Lepas tu hak lain kita tak guna tu. Ada lengah budak baca tu. Baca tiba-tiba bawah tak ada kaitan. Jadi rugi masa rugi. Okey. Terima kasih. Terusnya nombor 13, keputusan dah juga ni. Berapa markah? 4 markah penuh. 4 markah 5.9, 2 dapat 3 markah 0.8, tak dapat 1%. 3 markah 4, 3, 2, 4%. 1 markah 38. Kosong bersara batu 50%, 49.9%. Jadi apa soalan? 13. Jadi paruh kosong. Jadi kurang nombor 1A. Soalan 13. Raja di bawah menunjukkan isi padu susu soya di dalam sekojak 1.8 liter. Nyatakan isi padu dalam liter susu soya itu. Tukar ini ya. Jadi 1,800 lah. Okey, tukar. Jadi mungkin salah untuk ni tak. Penukar yang saya ingat ini ya, penukar. Baik. Istilahnya dak tahu nak tukar B. B, ni dia. Dia sawak ni. Maksudnya itu buat B. Buat B ya, soalan tu saya jawab. Tak apa saya tengok dia. Apa ni?
Dalam A. Dalam A. Dalam B. Dalam B. 7 minus 3 suku dah. Berapa isi padu dah? Dalam B ya. 3 markah. Soalan B, nanti soalan B.
dua betul jawapan. Nanti tu. Sebab betul jawapan. Lima. Enam. Jawapan. Sepatutnya satu jawapan. Nah, jawapan. Berbeza. Lagi apa dah berlaku lah. Jawapan berbeza. Patutnya sama lah. Berbeza. Yang pertama Kalama ke? ada jawapan dia. Kalama ke? Halo. 1080 ml. 1080. Ada jawapan 1200. Ini jawapan 1200 jawapan. tak jawab. Tak jawab. Ini jawapan 400. Ini jawapan 720. Ini jawapan. Ini jawapan 1200. Jadi kalau bagi jawapan nanti sekolah mana dulu ni? Ada sama. Jawapan benar. Jawapan benar. Seburuan. Ini guys. Yang banyak jawapan je kita faham. Kalau saya tulis Zo minum setengah liter daripada setulis setengah, tulis 35. Zo minum setengah liter daripada susu soya itu. Banyak-banyak dia minum. 500 gram. Dia 500 liter, 500 liter. Sini Zo minum 3/5 liter daripada susu soya itu. Banyak-banyak dia minum. 600 gram. 600 liter lah. Bukan 3/5 daripada berapa lagi? 1,000 tu. Bukan 3/5 daripada orang ni. Itu ya banyak salah ni. Banyak kecuali dia tulis kena. Kecuali dia tulis Zo minum 3/5 Daripada ni. Zo minum 3/5 daripada susu soya itu. Baru 3/5 dia datang. Masih tu salah. Ni 1 liter, ni 1,8. Bukan kekeliruan dia sebenarnya salah sedar itu. Kekeliruan pelajar ni sebab dia dah letak dalam kepala dia bila ada pecahan, daripada pecahan tu dia akan darah dan sawahnya nombor. Gitu. Tengok liter kecuali benda ni tak ada. Betul dah pelajar. Jadi jawapan dia Jadi kita tadi tunjuk pada atas. Dia akan bawa atas. Zo minum 3/5 darah sini dua kali itu. Dan baki dia lagi 1,800 kalau 1,200 dan 3 pula. Berapa kau isi pada dalam parti susu di dalamnya? Dia ambil buat celaru sikit. Dia buat ayam kecil lah. Dia tanya. Dia ingatkan mungkin budak buat 3/5 daripada 1,8.
bodoh. Cikgu bukan gitu. Cikgu bukan gitu. Okey, mungkin kekeliruan di situ lah. Jadi cikgu tahu cikgu 2 tahun lepas pun soalan ada gini kok. Budak pun lepas ada lagi ni ya. 2 tahun lepas gini kok. Ada kok gini. Memang tak kata yang lepas ni. Mana tahun lepas Dah saya. masuk anak lepas. Jangan letak TV. Jangan tu. Baik. Okeylah boleh Rizal. Nombor 14. 14 markah penuh 3 ya. Oh, 600 itu. 3 markah. 59 dapat 2 8%, dapat 1 4%. Kosong. 38%. 3 markah. 1 3 2 kosong. 38. Ji. Dah 38 berapa tu? Kita tengok soalan dapat berapa 14. Sekarang. Kedua di bawah menunjukkan ketinggian 4 orang murid di dalam sebuah kelas. Ada 4 orang murid. Tinggi Saifu sini. Dalam meter, tukar ya. 0.96 meter. Mana ni dia tukar dia mahal sikit. Penukaran nilai. Tukaran ini. Nanti kata tinggi Saifu. Mudah ya dia makan. Tukar ya lah tu. Waktu sentimeter tukar pada meter. Ya. Jadi budak tak ada tukar tu kan dia tak Ada tukar. tak ada tukar. Itu buatlah dia aman. B Ada kok itu kok cikgu. Itu Dah kok. 1000 dah 100. Kami kita kan dah 100. dalam 100. Bagi 100 dia buat bagi 1000. Dia berdarah. Dia silap. Jadi tinggi nol lah orang tu. Dia lebih kasih. Ni hak ML Bila dengan 100 berapa ribu? itu kok dah 100. 9,600 meter. Naura. Bagi logik. Tengok dia kasih. Hari meter kepada B kepada meter ni. B tinggi Naura dalam meter. Naura. Ni Naura ni. Naura lebih daripada Mirza. Ini tambah lah ni. Mirza. 1.29 meter dah. Ini pun meter dah ni. 1.29 tambah 0.25 meter. Gitu lah. Tak tukar unit lah tu. Tak tukar unit pun. Tak tukar dah. Dah dah. Tak tukar. 1.29 tambah 0.25. Ada mudah ya? Apa yang ha? 5 tu. Aduh. Daripada depan. Ha? Ada yang tengok ni yang panas saya. Dah cakap. Ni dah Ha. Tak. Antara dulu. Kan. Malam tempat. Dah tahu. Saya dah pergi siapa pun tak ada lagi tu. Kena pergi ya. Dia menambah 20. Okey. Soalan akhir. Soalan akhir yang dapat 600. Dia dapat markah penuh 4 markah. 4 markah 5.9, 3 markah 0.8, 2 markah 4.2, 1 markah kosong. 50%. Cikgu tambah makan sikit tu.
Ya. Tambah markas. Tambah markas. Tambahan yang tadi. Oh, jadi tambah sini tadi. oh tambah sini tadi. Oh yang buang satu tambah sini. Dah tak apa dah. Kita bakar ni hari kita dah. Baik. Jadi sini 5 markas ni. 5 markas. Oh jadi 5. Jadi tak ada bakar ni. Sebab kena tambah sini. Tak apa lah. Kita pakai 4 markas ya. 4 markas. Dua. Oh jadi tambah lepas tu 25, 23. 3 kan? Baru Ni 3 kan? Okey. Jalan nombor A. 15A. Raja di bawah menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kubok. Kubusnya pendek ni lah, kubok panjang. Kalau 5 sini, 5 belaka lah. Semua ada kubus. Ni kubok 5 sini, sini 6. Hitung luas kawasan Bloret. Kawasan Bloret ni je. Jadi kubus 5 darat 5 darat 25 cm kuasa 2 markas. Itu je lah 5 darat 5. B. Hitung isi padu kubus kubok dan isi padu kubus. Itu beza isi padu kubok dan isi padu kubus dalam sentimeter kuasa 3. Tengok ni gambar. Macam mana buat ni tu? Ni 5 dah 5 juga lah. Ni 5 tu benar dah 5 lah. Aku tahu lah. Tak payah apa. Ada apa cara lain? 6 kalau 5. Cikgu tengok beza dia dah. Beza dia. Ni 6 panjang. Ni 5 panjang. Jadi beza dia panjang 1 je lah. Kenapa ada beza? Jadi 5 dah 1 tak apa dah. 25 juga. Dapat beza sini sikit kita puas kat ni. Buang 5. Ada 1 je lah sini ni. Jadi 5 dah 1 je. Ambil atas lagi tak apa. Faham tak? Boleh kita buat ni. Cikgu ajar kita boleh sikit. Baik. Akhirnya soalan ni ada nak komen soalan nombor 15.